Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan yanti, salam bangkit bersama, memacu transformasi. Jadi pada hari ini kita ada student to student academic talk daripada Exco Academic kita. Jadi sebelum kita menenggelami dengan apa podcast kita pada hari ini, kita berkenalan lah dulu dengan panel-panel kita yang boleh saya kenal dulu? Okay, hai, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pelajar di UMT. Jadi, untuk pengetahuan semua, nama saya Kristalinda, selaku MPP Exco Academic untuk sesi 2025-2026. Ya, dan bersama dengan saya punya rakan sekerja. Okay, nama saya Nur Kovia, boleh panggil Kovi. Tapi bukan Kovia yang keduk-keduk tu lah. Oh, bukan Koviaro yang Bismillah. Okey, baiklah. Jadi kita pun sudah kenal dengan dua panel kita yang kita hormati, iaitu Kristalinda dan juga Kovia. Boleh berkenalan dengan saya juga. Saya lupa dah tadi. Saya moderator pada hari ini, saya Amirul Hafiz bin Muhammad Saleh. Jadi student to student academic talk. Kita boleh nampak ya, minggu ini adalah minggu peperiksaan. Betul tak Kristalinda dan juga Kovi? Betul. Jadi Sibuk. minggu ni kan, dalam minggu-minggu ni ada tak isu-isu yang please tak pun Kovi dengar-dengar, tak pun yang panas-panas lah, yang pihak akademik sampaikan dekat pihak Exco Academic? Untuk kes-kes yang hot lah, kita kata yang dapat diketahui oleh MPP Exco Academic untuk beberapa hari, baru 4 hari lah, kita boleh kira ada kes meniru dan juga ada kes pelajar dia tidak memakai pakaian yang formal, which is etika pemakaian tu dia tidak mematuhi lah, which is dia pakai baju yang tidak ada collar, baju t-shirt tidak ada bawa lanyard, dan juga ada yang tidak bawa IC ataupun kad metrik bahkan. Tercicir perkara-perkara yang penting lah ni. Betul. Oh, jadi macam mana kalau student tu memang kantoi meniru tu? Apa jadi kat diorang? Okey, jadi ini perkara ni dia diabaikan oleh setengah pelajar sebab ada setengah pelajar ni dia tidak ambil berat tentang perkara kecil-kecil seperti inilah. Jadi kalau kita student, kita before kita nak masuk ke dewan peperiksaan, kita mesti cek dulu kita punya badan, kita punya barang yang kita bawa, poket. Bahkan kalau kita punya jaket tu pun macam Kowi selalu cakap, Linda tengok poket takut ada kertas. Oh, bawa. nota. Macam Nota. kita persediaan sebelum nak masuk dewan exam tu, kita ada nota-nota yang kita pakai nak self-study semua. Kadang-kadang kita tak perasan pun dia terselit sebenarnya. Jadi benda tu yang diambil remeh-temeh sehingga kan bila masuk dewan peperiksaan dia diambil berat sebab dia adalah jatuh di salah dan jatuh sebagai cubaan untuk meniru. cubaan Cubaan meniru. untuk meniru. Jadi tanda tertib, tindakan tertib akan diambil. Walaupun dia tak sedar, tapi benda tu dah jadi tindakan tata tertib. So kena budi bicara dengan ni lah. Betul. Dia akan ada mesyuarat lembaga yang akan diadakan semester akan datang. Jadi sekiranya semester ni waktu exam final, dia kena tindakan tata tertib, dia akan dibawa kepada semester akan datang. Jadi untuk dia punya hukuman adalah RM500 denda. Dia tertakluk lah. Dia sebenarnya tertakluk kepada budi bicara lembaga mesyuarat dan juga boleh gagal semua khusus sepanjang semester berkenaan. Okey, kalau macam saya semester 3, kalau saya disyaki meniru untuk satu subjek, so saya hilang semester 3 saya. Dia atas budi bicara juga. So kalau kantoi tu lah. Contoh kalau kamu dah ambil paper yang paling last. Jadi contohlah ni, kita ambil paper yang paling last sudah dan kita kantoi. Berkemungkinan trust tu hilang lah kan. Jadi orang akan ingat before ni mesti ada meniru. Jadi kalau contoh dia first day yang dia kantoi, jadi mungkin untuk semester berkenaan satu subjek itu saja ataupun dia ambil markah tetapi kena denda dan juga mungkin akan ada yang 24 jam berlakuan baik. Servis komuniti lah. Khidmat masyarakat. Betul, 24 jam. Denda yang dikenakan. Untuk yang pertama kali. Kalau saya lah sebagai pelajar, mungkin Kowiah boleh terangkan lah persediaan
minggu peperiksaan ni, dia sebenarnya bukannya bermula semalam sebelum exam. Betul? Alamak. Macam kita semua pelajar, kita sedarlah kalau peperiksaan tu 1 Februari, malam 30 Februari barulah kita nak study. Betul. Mungkin Kobi boleh bagi tips sikit, apa sebenarnya yang kita sebagai pelajar ni patut buat? Okay, first thing first, kita kan dah diberi study week untuk 1 minggu. So, apa yang kita boleh buat adalah buat jadual siap-siap. Maksudnya hari ni kita nak study subjek apa, esok nak study apa. And then, after dah susun jadual tu, kita kena disiplin lah. Bukannya buat jadual saja tapi tak ikut. Betul? Lepas tu, after dah buat jadual, disiplin, ikut study apa semua. And then, apa yang memang kita kena elak adalah study last minute. Sebab study last minute tu lah yang sebenarnya buat kita rasa tak prepare. Sampai kita rasa nak letak toyol. Betul. Sampai kita boleh meniru. Kita boleh stress. Dia akan menarik pressure tu yang akan buat kita rasa terbeban. Kita akan rasa stress. Kadang-kadang benda tu yang akan buat kita last minute nak masuk ke dewan peperiksaan juga. Sebab lambat tidur, study sampai pagi sampai kita pergi exam blank. Macam saya pun, saya sendirilah pengalaman saya memang Alamak. suka last minute study. Sebab saya rasa macam saya cepat masuk semua. Lepas tu saya buat. Ni Tak adalah meniru. talented lah, ni talented. Talented person Tak adalah macam tu. Jadi macam yang Gifted. Linda kata tadi kan, kalau student minggu-minggu exam last minute pula study kan. Waktu study week tak pun, minggu-minggu sebelum tu dia macam anggap remeh semua. Semalam sebelum baru nak push. Ada 7 chapter, 7 chapter lah. Study organic chemistry, study law ke, study naval architecture. Jadi macam mana? Mungkin ada ke inisiatif tak pun bantuan, apa saluran yang terbaik buat mereka yang ada masalah-masalah seperti ni, stress exam? Mana dia orang nak rujuk? Okay, jadi based on kalau kita last minute study dan kita stress tu kan. Jadi first thing first, kamu kena cari kawan yang kamu boleh rely on, which is kita punya best friend lah. Jadi dekat sana bisa kita orang boleh study sama-sama. Kita boleh share juga, saya sekarang rasa susah lah, saya rasa tak sedar hati. Jadi kalau contoh kamu dah ada kawan yang boleh bagi kamu nasihat, boleh orang kata tolong dengan masalah lah. Jadi kita rasa beban tu dia hilang sebentar sebelum kita study. Jadi dia tidak akan efek kita punya study lah before kita study. And then untuk UMT juga ada sediakan hikmat counselling. Jadi untuk siapa-siapa student yang rasa dia tidak boleh percaya dengan siapa-siapa, which is kawan, jadi kita nak jumpa orang yang tidak kenal dengan kita. Jadi kita boleh pergi ke HEPA di kompleks siswa dekat tingkat 1 area 1, masuk je HEPA punya office, ada kaunter, boleh tanya nak buat temu janji. PKKM kan? Betul. Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Mahasiswa. Betul. Baik, tapi tu kalau memang betul-betul dah jangka masa panjang, ada depression, anxiety, So kita tak boleh ada sesi kaunseling kan? remeh-temeh benda ni. Dia akan efek pergaulan dia. Bila stres ni kan. Jadi apa pendekatan terbaik ya? Saudara Kobi, kalau macam kita nak exam ni kan, kalau macam saya macam tak minat lah nak study seorang-seorang, tak ada mood. Apa saya boleh buat? Okay, kalau Mirul boleh, kalau nak study, try untuk study dengan member. Sebab kadang-kadang benda yang member terang 5 minit tu lagi faham daripada yang kita study 5 jam. Macam sebab bila kawan explain, kita akan lagi faham sebab kawan kita dah faham bila kita nak exam. And then so bila dia explain tu, kita akan lagi faham berbanding kita baca banyak-banyak dalam buku. Interactive learning lah kita panggil. Jadi apa yang saya rasa saya boleh simpulkan lepas dah dengar apa yang Kobi dengan Linda cakap, sebenarnya minggu peperiksaan ni dia macam kita nak bersedia nak pergi medan perang. Betul. Kita tak nak pergi medan perang tapi tak bawa apa-apa, tak bawa pedang, tak bawa anak panah, bawa di tangan lenggak-lenggok, tak boleh lah macam tu, betul? Kita nak pergi medan perang mesti kita bawa pisau, mesti kita persiapkan asah pisau tu. Betul.
Kena ada persediaan yang rapi dan betul. Dan dalam masa yang sama, benda tu juga bila kita dah bersedia, kita juga mengelakkan risiko-risiko seperti hilangnya integriti pada diri sendiri, iaitu meniru. Meniru tu dipandang tinggi ya di UMT ni. Sangat dipandang tinggi sebab dia merupakan kesalahan tindakan tak tertib lah, tak tertib pelajar. Sebab selama 6 bulan, dia kalau kita lihat benda ni, kalau kita beremeh-temeh, dia macam perkara kecil. Tetapi dia tidak berbaloi sebenarnya. Sebab 6 bulan kamu berada di universiti, 6 bulan tu kamu belajar, kamu ada masa kamu sendiri dan kamu boleh bertanya dengan lecturer sekiranya tidak faham subjek berkenaan. Tapi bila exam, kamu meniru, dia akan menjejaskan 6 bulan tu. 6 bulan tu hilang macam tu. Hilang. Masak. Kadang-kadang ada student yang dia gagal untuk semua khusus semester berkenaan, dia terpaksa extend semester hanya untuk ambil semua khusus berkenaan balik dengan junior. Jadi kira macam saya dah habislah. Kelasmate saya semua dah grad. Habislah. Dia perlu extend lah. Sebab nak tunggu dia lepas semua khusus berkenaan balik. Betul. Termasuk subjek co-curricular ataupun Ya, betul. Jadi betul-betul sangatlah bazir masa sebenarnya. Sebabkan satu perkara kecil yang dia rasa macam aku nak markah lebih. Saya nak markah lebih, saya bawa nota masuk. Tapi sebabkan perkara tu dah membuatkan dia menyesal. Memang menyesal sangatlah. Hilang 6 bulan sekelip mata. Tentu hilang. Jadi saya juga nak tanyalah dengan Exco Akademik ni. Adakah apa-apa inisiatif ataupun pemberian yang MPP sediakan kepada pelajar-pelajar kita yang nak exam? Nak tahu tunggu MPP Akademik bagi belas. Ada. Ada kau ini. Bolehlah spill sikit, sneak. Ada pemberian apa-apa ke? Untuk SEM ni, kita orang plan untuk pembahagian makanan kepada student di UMT. Jadi segala info kita akan belas nanti, so tunggu. And jangan lupa follow IG official MPP UMT. Untuk SEM 2, kita planning untuk pengajian kit alat tulis. Tapi still dalam perancangan lah. Jadi kita doakan semoga perancangan ni dia berjalan lancar dan mungkin akan datang kita ada bajet yang lebih lagi, kita boleh bagi yang banyak lah, which is gabungkan sekali dengan makanan. Yang penting study. Kiranya dekat minggu-minggu ni nanti adalah satu hari MPP bagi makanan kepada pelajar-pelajar. Betul. Jadi stay tune dengan medsos official MPP UMT supaya tidak terlepas lah dengan segala apa-apa informasi. Jadi jangan lupa follow IG MPP UMT, official IG UMT, MPP UMT untuk kita selaras dengan apa-apa info yang disampaikan oleh mereka. Jadi saya ada dengar juga ura-ura lah. Ura-ura MPP ada kolaborasi bersama HEPA 3 hari bulan ni. Ada buat masak-masak pakai gerobok makanan dan akan bagi kepada pelajar-pelajar. Itu pun adalah satu inisiatif tak pun kongsi MPP ya? Ya, betul. So dia adalah HEPA dia sangat mengambil beratlah tentang kebajikan pelajar UMT sendiri. Jadi dia bergabung dengan MPP untuk sama-sama kita menjaga kebajikan sewaktu peperiksaan berlangsung lah. So ada je nampak di confession banyak student yang mengeluh tidak ada makan. Kesianlah juga. Jadi ini adalah merupakan inisiatif lah daripada MPP collaboration dengan HEPA. Jadi 3 hari bulan tu jangan lupakan untuk dapatkan makanan percuma. Di depan je nanti memang bagi. Jadi stay tune ya. Yang saya tahu memang perlulah pendekatan seperti ini sebab ada juga yang classmate saya pagi pukul 9 sampai 11 exam. Lepas tu pukul 2 sampai 5 ada exam. Kena jadi gap lagi sikit tu nak study ke nak makan? Nak prepare untuk exam seterusnya ke?
nak biar macam tu je. Jadi kalau memang keluar-keluar dari buat exam tu lapar, memang kita faham. Tengok ada makanan pula, oh makan terus study. Memang sangat bersyukur. Betul. Jadi kita nak tanya pula lah dekat bahagian nasihat-nasihat lah. Jadi macam saudari Linda kata tadi, kita dah ada banyak kes-kes meniru. Betul? Betul. Yang kita dengar dalam 4 hari ni. 4 hari peperiksaan. Jadi ada tak nasihat sikit? Kenapa tak pun nasihat lah kepada pelajar kita, apa yang sepatutnya kita buat dan bukannya meniru. Dengar tu. Okay. Jadi kalau nasihat secara peribadi daripada saya, sebab saya adalah student second year. Jadi saya faham macam mana rasa kita belajar dalam masa yang 6 bulan ni, dan juga kita nak adapt dengan exam yang dekat-dekat gap dia. Jadi berkemungkinan kalau study last minute memang boleh jadi stres yang melampau lah. Jadi bagi saya, yang pertama sekali, selama 6 bulan kita mesti ada buat nota ringkas. Jadi selepas habis kelas ataupun kita ada study group bersama dengan classmate kita, kita boleh buat nota ringkas based on apa perbincangan. Tidak pun daripada kita buat kita buat assignment, sebenarnya itu adalah melatihkan diri kita untuk buat sebelum final. Jadi dekat sana kita dah ada pemahaman sendiri tentang subjek. And then selepas kita buat nota ringkas, jadi nanti bila dah mau dekat dengan final, which is study week, kita boleh pergi baca balik, kita boleh buat revision sendiri lagi lah. Jadi akan bertambahlah kita faham subjek. Betul, kita akan well prepared sebenarnya. Sebab kamu dah belajar 6 bulan, lepas tu kamu belajar lagi, lepas tu kamu hafal deh. Jadi kamu akan lebih mendalami. Memang betul-betul, memang orang kata kita ingatlah apa yang kita belajar dalam kelas dan semasa buat assignment dan sampailah ke minggu peperiksaan. Betul. Jadi yang kedua, selain daripada kita buat nota, kita well prepared dari segi nota, kita boleh juga tengok past year question. Sebab sebenarnya dekat PSNZ, kita punya library sendiri ada menyediakan servis past year question. Jadi untuk siapa-siapa yang bertanya berkenaan dengan kenapa past year question dia tidak dapat untuk diakses, betul? Untuk study week yang lepas. Jadi sebenarnya kenapa dia tidak dapat diakses adalah sebab lagi. Website tu sangat banyak orang masuk. Jadi dia sangat-sangat down lah. Jadi betul, high traffic. Jadi lepas kami MPP Academic sendiri pergi berjumpa dengan pihak PSNZ dan kami dapat info bahawa dia ada bagi satu QR, which is kita perlu scan untuk tahu data kita, dan nanti dia akan email kita untuk request access benda tu. Jadi lepas ni untuk siapa-siapa yang kalau boleh before exam tu lah pergi download past year question. Jangan selalu last minute. Sebab kalau last minute dia akan terlampau banyak dan high traffic lah. Kalau high traffic macam saya tak study, tak prepare apa-apa lagi. Lepas tu saya nak download past year, sistem pula down. Susah Hanyalah lah. classmate. Classmate lah kita punya. Jadi daripada semua ni, kawan pun satu kunci penting lah untuk kita berjaya bersama dalam dunia ni. Betul. Jadi saudari Kowiah, apa pula harapan saudari sendirilah sebagai Exco Academy dekat pelajar-pelajar UMT ni sendiri? Harapan kalau nak cakap pasal harapan, mestilah kita nak pastikan yang UMT ni melahirkan graduan yang berkualiti. Berkualiti tu dari segi sasiah, integriti, dan macam yang PNC pagi tu sebut, mahasiswa idaman. Betul. Sebab sebenarnya inisiatif TNC sediakan mahasiswa idaman tu dia sangatlah bagus, sebab dia ada, orang kata dia punya Sarah idaman tu. Sebab dia tu banyak. Jadi dia boleh kembangkan lagi dia punya pribadi dia. Betul. Dia bukan yang secara dia graduan lepas tu dia kosong. Tapi dia ada skill-skill dia yang dia boleh ambil dekat UMT. Maksudnya bukan berat dengan
kompleks saja tapi tak ada social skill macam tak boleh nak present bila bekerja. Lepas tu contohnya macam kita balik pada isu first study yang di mana pelajar meniru kan. Tapi kalau bila time belajar kita dah normalisasikan bukan meniru tu, nanti time kerja takkanlah kita still nak tiru kerja orang. Betul. Sebab plagiarism. Sebab bila kita dah di alam pekerjaan, semua benda kita kena buat sendiri. Tak boleh nak minta tolong orang. AI takkanlah nak suruh AI yang present kan. Dia mesti guna dengan sebaik mungkin. Betul-betul kiranya benda yang dia buat sekarang, contohlah meniru ataupun plagiarism tapi tak kantoi, tapi benda tu at the end akan balik, membawa mudarat ke diri sendiri. Betul. Macam yang saya pernah baca buku menggagas idea mahasiswa idaman tu yang dikeluarkan oleh TNC Hepra, saya nampaklah yang cuba disampaikan harapan yang kita nak lahirkan branding mahasiswa idaman dalam UMT tu. Bila mana saudara Kowiah cakap tadi, kita tak nak graduan kita hanya bergraduat dengan pointer 4, 4 flat. Tapi kita nak juga dia berkualiti dari segi social skills, tak pun soft skills lah orang kata. Boleh bersukan ke, ada buat ke, boleh pasal maksudnya perniagaan kat luar ke, rapat dengan industri. So UMT ada banyak sediakan program sebenarnya. Jadi ini merupakan a good way lah untuk mendidik kita punya mahasiswa sebenarnya. Cuma mahasiswa kita dengan mahasiswa kita perlu aktif lah. Cari peluang. Sebab di UMT even baru-baru ni ada kesukaan keamanan, betul? YSS. Yayasan Sekolah Siswa. Itu bagus sebenarnya. Dia mendidik dari segi sikap pelajar kita. Ada empati, ada tanggungjawab, rasa bersyukur. Betul-betul saya sokong apa yang dua-dua panel kita cakapkan, sebab macam kita nak apa yang kita nak, sebenarnya kita nak berjaya dalam hidup. Dan benda tu bukannya datang dari langit. Bila kita doa terus datang. Kita kena ada usaha. Kita kena rajin. Sebab tanpa usaha memang tak dapat. Jadi program-program peluang semua memang dah sedia ada ataupun kita kena cari. Jadi tinggal kita lah sebagai pelajar Bergerak. Keinginan kita untuk join. Keinginan program-program berimpak tinggi, tak pun program-program daripada UMT lah. Jadi ni saya rasa soalan terakhir pada sesi kali ni lah. Boleh? Jadi apa Untuk siapa ni? Untuk saya ataupun untuk saudari Kowi? mungkin untuk dua-dua. Dua-dua. Okey. Jadi apa yang MPP Academy nak buat dekat jangka masa panjang ni lagi satu semester kepada pelajar-pelajar kita? Okey, ni dari segi sebelum exam ataupun apa sebenarnya? Daripada segi akademik lah. Akademik. Selain kit dan makanan peperiksaan tu, dan selain macam kita tahu isu-isu akademik ni isu-isu yang secara tiba-tiba macam banjir dan sebagainya, kita pergi berjumpa dengan pihak akademik untuk yalah, macam saudara Linda dengan Kowiah pergi jumpa pegawai akademik untuk minta sesi online hybrid untuk belajar. Sama juga macam untuk semester 2 ni kan, akan jadi hybrid untuk raya Cina. Raya Raya puasa. puasa sampai 28 hari bulan. Jadi apa lagi yang ada? Mungkin program-program yang APP sendiri bawa. Okey, kalau daripada segi program yang ada MPP sediakan, setakat ni dalam perancangan yang kita sudah usulkan paper, yang kita sudah draft segala peruntukan dan juga inisiatif objektif dia, which is makanan, pengedaran kit makanan dengan kit exam. Jadi untuk program yang macam kalau ada forum ataupun yang tu fakulti dan
kelab akademik itu sendiri. Jadi kalau kami nak pergi buat satu program yang berimpak lagi, mungkin kita akan dalam perancangan. Jadi apa-apa pun kena stay tune dengan official MPP, sebab benda tu yang kita akan gunakan laluan untuk blast information kita. Jadi Kowi boleh ceritakan kalau ada Dari kita, mungkin macam yang kita tahu, UMT ni terkenal dengan University Marina. Berfokuskan marine. So mungkin kita akan adakan satu program yang dinamakan sebagai ekonomi biru Miro. Ekonomi biru. Ekonomi biru. Hackathon ya? betul. Betul. Hackathon yang di mana kat situ kita akan bawa visi-visi yang kita akan explain dekat student mengenai Ilmu ekonomi biru lah. Betul. Jadi akan meluaskan lagi pandangan dan juga kita punya orang kata kelebihan di UMT sendiri yang berasaskan kepada University Faham, saya faham konteks dia kat sini. Kita nak juga graduan-graduan kita bukannya hanya cakap graduan UMT. UMT bukan universiti berfokuskan marine. Cuba bagi tahu pasal laut ni. Betul. Lepas tu kita blank. Saya belajar ekonomi. Tapi tak tahu pasal ilmu-ilmu laut. Jadi kita nak ada juga ilmu ekonomi biru tu diterapkan dalam mahasiswa-mahasiswi kita lah. Betul, itu akan datanglah dalam perancangan. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga semua berjalan lancar supaya student kita dia dapat impact tu nanti. Bagus. Program hackathon ekonomi biru tadi. Saya akan nantikan juga. Kita tengok pelaksanaan ni. Jadi saya rasa kita pun sudah tiba masa untuk melaburkan tirai. Kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Jadi ada akhir kata nak cakap? Tak daripada Kowi lah. Akhir kata, kata-kata semangat. Janganlah meniru. Jangan kantoi. Apa-apa. Kantoi? Tidak, memang tidak boleh meniru. Jangan coba-coba sekali pun. Jangan lupa study, buat jadual, jadi disiplin, and jangan lupa jaga makan, solat. Kalau rasa berat ke stres, call parents. Kalau MPP gitu boleh? Boleh. 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 Kami bukan tengah malam. Kami open 12 jam. Tidaklah, kami open untuk 24 jam, tapi jika ada kecemasan kami boleh. Kami boleh walaupun malam. Okey, jadi untuk saya, untuk harapan terakhir adalah terakhir untuk podcast lah. Jadi harapan saya ialah harap semua pelajar di UMT dia di samping dia belajar, dia gain knowledge tentang apa-apa pun di universiti ni, dia enjoy setiap little moments kita, sebab once kita sudah keluar daripada universiti, kita akan rindu sebab benda tu kita tidak akan dapat ulang semula. Jadi sebenarnya proses kita, walaupun kita tengah sedih, kita tengah struggle nak belajar, struggle nak cari duit, nak makan pun, makan Maggi tu pun belah 4 kadang-kadang. Jadi sebenarnya benda tu adalah memori kita. Kita patut rindu dan kita enjoy. Sebab benda tu kadang-kadang yang mengubahkan kita punya peribadi, mengubahkan kita punya attitude. Jadi lebih bersyukur dan lebih beretika lah. Dan jangan meniru, jangan meniru. Faham. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami semua, dan itu sahajalah daripada sesi podcast pada hari ini. Selamat maju jaya semua yang melihat podcast ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe, Komen, like and share. official MPP UMT di IG dan YouTube. Jadi jangan lupa like, comment and share IG dan juga YouTube link MPP UMT. Ya. Terima kasih.